Hai korang, sekarang bersama dengan pelajar pastry kita dibantu oleh tenaga pengajar di mana mereka akan menyediakan pelbagai jenis dessert yang sangat sedap dan mereka akan sediakan untuk majlis sambutan Aidilfitri. Sekarang bersama dengan salah seorang pelajar yang terlibat dengan aktiviti hari ini. So, boleh kenakan nama awak dan awak ambil kursus apa? Nama saya Siti Noradila daripada kursus pastry. Okey, so hari ini awak ada buat kek, betul tak? So, apa teknik baru yang awak belajar? Teknik baru yang kami gunakan ialah assemble, coating and decoration. Untuk decoration, kita orang ada letakkan red velvet crumb dan potongan strawberry di atas krim yang kami pipingkan di atas kek strawberry ini. So, nampak sangat sedap kan? Of course, memang sedap. So, kalau nak tahu, kita kena buat apa? Tengok video ni sampai habis. Thank you, Adila. Korang, selain daripada main course, kita ada juga makanan tambahan, dessert. Kita ada strawberry shortcake, cheese tart, ABC, cendol dan banyak lagi menu istimewa sempena sambutan Aidilfitri IPT Skills. Hai, selamat Hari Raya Aidilfitri korang. Siapa yang tengah tengok video ni, dah habis tahap 2 dan tahap 3, tapi tak tahu nak sambung tahap 4 dekat mana? Sambunglah dekat sini. So, dekat sini korang boleh dapat pengalaman yang sangat menarik dan luar biasa. Kami warga Artis Team mengucapkan Selamat Hari Raya.